Anwar, aku tengok rumah dekat section Shah Alam tu, harga dia macam pelik je. Ada yang murah, ada yang mahal gila. Tu sebab rumah tu ada banyak faktor yang determine harga dia. Saiz lain, lokasi lain, bilik lain. Kalau aku nak train ML model untuk predict harga rumah, macam mana aku bagi tahu apa yang kena tengok? Ha? Tu dia masuk features dan labels. Ni basic sangat kalau nak buat ML. Aku explain lah. Feature ni apa yang model guna untuk buat decision dalam bahasa mudah, input data. Label pula tu apa yang kita nak predict, output yang kita cari. Dalam bahasa mudah, jawapan dia. Oh, jadi feature tu macam soalan, label tu macam jawapan. Betul, feature apa yang kita tahu, label MK yang tahu. Mari kita ambil contoh harga rumah. Katakan aku nak predict harga rumah dekat Shah Alam. Feature, apa yang kita ada, pertama, saiz rumah dalam kaki persegi, 1000 square feet, 5000 square feet, 2000 square feet. Kedua, lokasi dalam bandar, near LRT station, dekat highway atau dalam taman biasa. Ketiga, bilangan bilik, 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik, semua ni ada kesan pada harga. Keempat, kondisi rumah, baru, intermediate atau nak renovasi. Skor dari 1 sampai 10. Okay, so kita ada 4 feature, size, lokasi, bilik dan kondisi. Label dia apa? Label dia ialah harga rumah dalam RM 300,000, 430,000, 600,000 dan seterusnya. Oh, jadi model belajar relationship antara features ni dengan label ni. Tepat sekali. Model belajar pattern. Rumah 20 seat dekat LRT, 3 bilik, kondisi 8. Harga dia biasanya sekitar 600,000. Lepas tu bila kita bagi rumah baru, cakap je features dia, size 1,300, dekat highway, 4 bilik, kondisi 6. Model akan predict harga dia based on pattern yang dia belajar dari data sebelum ni. Ya, model akan cakap, oh rumah macam ni biasanya harga dia around 5,000. Itulah prediction dia. Aku faham dah. Features tu macam clues, label tu macam conclusion yang kita nak cari. Baguslah, Ban. Features key, features clues, label as conclusion. Exact analogy tu. Boleh bagi contoh lain, selain rumah lah. Okey, contoh email spam detection. Feature ialah perkataan dalam email. Free, win, urgent, click here. Label ialah spam atau tak spam. 1 untuk spam, 0 untuk bukan spam. Contoh lain, gambar kucing, feature apa? Feature ialah pixel values dalam gambar. Setiap dot ada nilai warna. Label ialah kucing atau bukan kucing. Dalam text classification pula, feature ialah words, label ialah kategori. Positif, negatif, neutral. Kenapa penting sangat nak bezakan feature dan label ni? Sebab kalau salah pilih feature, model tak boleh belajar dengan baik. Feature yang buruk, burukkan prediction. Feature engineering ni skill penting dalam ML. Kena tahu apa yang relevan, apa yang tak. Oh, jadi kena pilih features yang betul-betul ada kaitan dengan label yang nak predict. Tepat. Ringkasan dia, feature ialah input yang kita guna untuk predict, label ialah output yang kita nak cari. Dalam supervised learning yang kita belajar episode 3, kita ada data yang ada features dan labels. Jadi untuk harga rumah, features ialah size, lokasi, bilik, kondisi, label ialah harga. Bagus sangat Pahan, dah faham konsep features dan labels. Ini asas untuk semua supervised learning.